Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Raja Kamil. Saya bersama dengan dua orang anak saya yang lain kat sekolah, yang ni kat rumah. Okey, saya bukan cerita pasal anak saya tapi saya nak tunjuk kepada anda sesuatu. Okey, kalau anda tengok dekat sini, okey, ini post yang barulah. Okey, orang kalau perasan ramai sangat komen. Dan macam mana saya nak respon dengan orang banyak-banyak ni? Okey, kalau cuba tengok dekat sini, ada 200 lebih komen. Okey. Ini daripada semalam, dan kalau saya lambat komen, mereka tak dapat buat pembelian dan mereka hilang mood dan saya tak dapat jualan. Okey. So macam mana saya atasi? Okey, mungkin anda tanya-tanya macam mana saya boleh komen banyak-banyak ni? Alright, jawapannya saya menggunakan software ini, Comment Engager. Okey, software ini belum saya buka jualan lagi. Sebelum ni dah buka untuk trial tapi saya tutup dulu. Cuma saya nak tunjuk kepada anda, just nak sharing, okey. Saya akan bagaimana saya buat, simple saja. Saya cari post, okey. Ini post sama tak post tu? Okey. Sorry. Okey. Semalam saya buat ads, okey. Semalam saya buat okey, betul lah ni. So saya double klik dan kemudian saya pilih batch size, terus 50 komen sekaligus dan saya like komen diorang. Ataupun saya boleh semak manually tapi saya rasa saya malas. Dan kemudian saya masukkan skrip saya di sini dan saya klik reply comment. Okey. So apa yang akan berlaku ialah skrip ini akan di reply kepada semua komen yang ada dekat page ini. Dekat post ini. Alright. So dekat komen satu. Okay, kita tengok saya klik buat most reason. Tu anak-anak tu sedang beraktiviti. Okey. Alright, so anda boleh tengok ini apa yang saya respons tadi baru sekejap tadi. Okay, just now. Alright, so ini antara tools yang saya guna untuk memudahkan kerja-kerja komen kepada orang pelanggan-pelanggan saya. Mereka dapat komen yang cepat dan saya pun senang mudah kerja. Alright, kalau anda berminat nak dapatkan software ini nanti, maksud saya bila dijual nanti, anda boleh respons dekat bahagian bawah ni, jadi saya boleh tahu ada permintaan atau tak ada permintaan. Kalau ada ramai yang berminat, saya boleh buka. Kalau ramai sangat minat, saya boleh turunkan harga sikit, adalah untuk sikit kan. Alright, terima kasih kerana menonton. Raja Kamil. Assalamualaikum.